Salam sejahtera kepada anda semua. Kita kembali ke Auto MLM anda. Dan tutorial kita pada kali ini adalah bagaimana untuk kita upload video yang telah kita buat ke dalam YouTube. Jadi langkah pertama, pastikan anda telah pun register dan membuka satu akaun YouTube. Jika belum, klik di sign up ini dan sila ikuti prosedur bagaimana untuk mendaftar satu akaun ke dalam YouTube. Dan selepas anda berjaya daftar akaun YouTube, login dan masuk ke dalam akaun anda. Jadi sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita untuk upload file yang telah kita kecilkan menggunakan Super C tadi. Jadi pergi ke butang kuning di sini, ada perkataan upload, klik upload. Dan anda akan jumpa window seperti ini dan klik upload video. Dan cari di mana anda menyimpan file yang telah dikecilkan tadi. Lihat di output terakhir folder mana yang anda letakkan. Dan format file tersebut perlulah dalam bentuk FLB supaya ia lebih kecil dan cepat untuk anda upload ke dalam YouTube. Di sini saya mengambil satu contoh, satu file yang sangat kecil. Katalah ini file yang saya kendaki untuk diuploadkan ke dalam YouTube. Klik di sini, open. Okey. Dan proses penguploadan video sedang pun dilakukan. Sebab saya ambil file yang sangat kecil, jadi dia cepat proses ni. Dan tanda-tanda bahawa video anda telah pun diupload ke dalam YouTube adalah butang berwarna hijau dan ada tanda right di dalamnya. Maksudnya video ini telah pun diuploadkan ke dalam YouTube. Jadi apa perlu anda lakukan adalah tuliskan title, tajuk video tersebut, buat duit dari rumah contohnya. Masukkan description. Saya sangat menekankan anda masukkan link perniagaan anda terlebih dahulu di dalam description ini, kerana orang yang melihat video anda boleh terus klik dan pergi kepada landing page anda ataupun ke website anda. Jadi website di sini perlu ditulis dalam keadaan full, http www. Masukkan nama website anda, nama website anda.ws, dan masukkan perkataan iklan di sini, perkataan-perkataan untuk mengiklankan produk anda. Contohnya untuk saya, autokan perniagaan anda dengan Auto MLM anda. Mudah, cepat, dan ia merupakan teknologi terkini. Contohnya, ini iklan yang saya nak masukkan. Anda boleh key in sebanyak, kalau tak salah saya, 1000 lebih ataupun 2000 perkataan. Jadi untuk menjadikan video anda mudah ditemui, anda boleh masukkan sebegini ya. Dalam description ni anda boleh tulis perkataan-perkataan yang popular. Buat duit dari rumah, duit dari internet contohnya, jana pendapatan. Ambil perkataan ini, masukkan ke dalam tag. Okey, masukkan ke dalam tag dan ambil juga renggangkan sedikit di sini. Lepas tu ambil semua perkataan ini, Ctrl C, Ctrl V, dan ulang sebanyak anda boleh anggarkan di dalam 1000,
1000 perkataan ataupun 700, 800, kerana ini akan memudahkan video anda ditemui. Okey. Hasil akhir akan berbentuk sedemikian. Ini merupakan website anda, dan ini perkataan-perkataan iklan, dan di bawah ini adalah perkataan yang anda ulang banyak kali supaya ia mudah ditemui oleh pencari di dalam internet. Dan scroll lagi ke bawah, pada bahagian kategori masukkan people, blog dan sebagainya. Anda boleh juga pilih how to, dan pastikan bulatan ini diklik share your video with the world, recommended, dan klik save. Klik save di sini. Dan anda lihat video anda sukses, telah pun dimasukkan ke dalam YouTube. Dan orang sudah pun boleh melihat video anda jika mereka menjumpai video anda tersebut. Okey. Dan anda boleh lihat di sini, jika anda ingin lihat semula video ni, boleh double klik. Okey. Dan jika ada ditulis di atas ini video anda masih lagi sedang diproses, anda tidak boleh lihat, jangan delete video anda tersebut. Jangan delete video anda tersebut. Okey. Biarkan, kerana biasanya YouTube akan mengambil masa lebih kurang 3 ke 10 minit untuk memproses video anda. Dan jika mereka benarkan video anda, maka tanda tadi akan hilang dan anda boleh lihat sendiri video anda. Jadi sekiranya anda ingin buat promosi supaya video anda ini ditontoni, anda boleh mengambil link URL di sini. Dan jika anda ingin memasukkan video ini ke dalam website anda menggunakan HTML, kalau sesiapa menggunakan NView masih ingat, pergi ke source, ambil embed ini, klik di sini, copy, dan bawakan data ini pergi ke NView. Okey. Pergi ke NView, letakkan di mana anda ingin video itu dimasukkan. Jangan lupa klik di source. Okey, dan pastekan HTML code tersebut. Jangan susah jika anda tidak faham HTML tersebut. Dan apabila anda kembali ke normal ini, anda memang tidak boleh melihat video itu di NView, tetapi bila anda uploadkan menggunakan FileZilla ke dalam tapak domain anda, dan apabila anda buka window, anda boleh melihat video yang telah anda uploadkan. So, jadi saya harap anda dapat faham bagaimana untuk uploadkan file menggunakan YouTube. Dan kita akan berjumpa